Assalamualaikum. Hari ini 7 Mac, hari pertama untuk program Kembara Amal Sukarelawan Misi 7 di Sabah. Sekarang kami berada di lapangan terbang KLIA 2 menanti kapal terbang yang dijangka bertolak pada jam 11.40 malam. Kami berkumpul jam 6 petang di KLIA 2 dan menunggu untuk berbuka puasa bersama-sama. Kemudian kami pergi solat maghrib. Selepas solat, kami berkumpul untuk sesi taklimat oleh penyelaras program. Setelah selesai taklimat, kami pergi check-in luggage dan terus ke balai pelipasan. Assalamualaikum, selamat pagi. Semalam kita dari Kuala Lumpur, memandangkan ada sedikit kelewatan sewaktu perjalanan pergi. Kami tiba di KKIA sekitar pukul 2.30 pagi. Okey, kemudian kami loading barang. Barang-barang sumbangan tu kita loading ke dalam kenderaan 4x4 yang kita sewa. Manakala kami berenam menaiki kereta Alza lah untuk meneruskan perjalanan ke Kudat. Dalam perjalanan tu kami singgah untuk semayang di masjid di Kota Belud. Tiba di masjid kami sempat bersahur dahulu pada waktu lebih kurang pukul 4.30 lah, sebab waktu subuh sekitar pukul 5.17 di Sabah. Sabah awal sikit daripada Semenanjung. Jadi lepas tu kami ambil masa untuk bersiap, mandi dan persiapan diri, solat subuh. Kemudian kami bertolak ke Kudat untuk ke lokasi program seterusnya. So sekarang dalam perjalanan dan kami di Langkon. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pagi tadi kami dah sampai ke Sekolah Kebangsaan Sikuati pada pukul 7.55 pagi. Awal sejam daripada jangkaan lah. Okay, setelah kami sampai, kami membantu guru-guru di sekolah ini untuk membuat persiapan serahan sumbangan kepada murid-murid asnaf di Sekolah Kebangsaan Sikuati. Seterusnya selepas persiapan apa semua, kami semua teruskan dengan next acara, iaitu serahan sumbangan lah. Serahan sumbangan ni diberikan kepada murid-murid asnaf. Setelah selesai serahan sumbangan di Sekolah Kebangsaan Sikuati, kami meneruskan lagi perjalanan ke Tanjung Simpang Menggayau, iaitu tip of Borneo, di mana untuk makluman semua, Tanjung Simpang Menggayau ni merupakan bahagian paling utara di Borneo. Setelah kami pergi ke Tanjung Simpang Menggayau, kami teruskan perjalanan ke Pekan Kudat. Terusnya kami pergi ke tempat penginapan lah. Setelah berehat di penginapan, kami meneruskan lagi program sebelah petang, dan buat masa sekarang ahli sukarelawan dan guru-guru dan ibu bapa di Sekolah Kebangsaan Sikuati ini dalam proses membuat persediaan lah untuk berbuka. Dan sebelum berbuka, kami akan ada program serahan sumbangan untuk anak pelajar tajaan
Misi 7. Dan setelah selesai program serahan sumbangan, kita akan ada majlis berbuka puasa bersama murid-murid dan warga Sekolah Kebangsaan Siku Ati, Kedah, Sabah. Alhamdulillah, menerusi program pada kali ini sebanyak 4 dana sumbangan yang telah disampaikan, iaitu yang pertama dana penajaan pendidikan anak misi 7, yang kedua dana bantuan awal persekolahan pelajar asnaf, yang ketiga kek wakaf, dan yang keempat tajaan nifas. Saya selaku guru di SK Sikuati Kedah, Sabah dan juga merupakan ejuket penyelaras misi 7 yang bertanggungjawab untuk memantau dan membuat penilaian terhadap program penajaan ini. Mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penderma Pertubuhan Sukarelawan Misi 7 yang terus menerus menyalurkan dana untuk penerima manfaat ini. Semoga Allah redha dan memberkati usaha kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Kembara Amal Sukarelawan Misi 7 in Sabah 2025. Okey, hari ini kita dah masuk hari yang ketiga dan hari ini merupakan hari terakhir kami di sinilah. Perjalanan kami bermula seawal jam 6 pagi, di mana pada waktu tersebut kami sudah check out daripada hotel penginapan kami. Seterusnya kami menuju ke Pasar Pagi Sikuati, di mana Pasar Pagi ini merupakan tempat tumpuan penduduk untuk membeli barang keperluan harian mereka di situ. Di Pasar Pagi Sikuati ini, apa yang tertarik pada saya adalah dari segi harga yang ditawarkan sangat murah dan agak berbeza dah di Semenanjung. Seterusnya kami meneruskan perjalanan ke Kota Belud. Selepas itu kami menuju ke destinasi seterusnya, iaitu di kawasan tumpuan kaki kampus, di mana tempat ini terletak di kawasan Kota Belud, iaitu Palumpang Melangkap Campsite. Okey, selepas ini kami akan singgah di Jambatan Gantung Taparuli dan kemudian kami akan singgah ke Masjid Bandaraya Kota Kinabalu untuk
bersihkan diri, solat Zuhur. Lepas selesai urusan di masjid, kami akan meneruskan perjalanan ke Pasar Filipin, dan masa itu adalah free and easy kami lah untuk membeli oleh-oleh daripada Sabah untuk dibawa pulang ke Kuala Lumpur. Dan setelah selesai membeli belah di Pasar Filipina, kami akan ke lapangan terbang Kota Kinabalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di airport Kota Kinabalu, Sabah, dan kini untuk menuju pulang ke Semenanjung. Okey, sekarang di akhir penghujung program Kebara Amal Sukarelawan Misi 7 in Sabah. Okey, saya pertama kali menyertai program ini, sangat mereja dan gembira kerana dapat sama-sama berjumpa dengan penerima manfaat program amal ini. Secara keseluruhan, program ini berjalan dengan lancar mengikut tentatif yang diaturkan sebelum ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan sukarelawan yang lain yang dapat membantu pada program ini yang berjalan dengan lancar. Harapan saya pada masa akan datang, pada program ini terus mendapat sokongan, baik juga pada penderma dan juga sukarelawan sebagai peserta. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعبدني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا مجزلا بالعطاء لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي